Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian kali ini adalah berkaitan pemindahan maklumat, khususnya ulasan. Bahagian ulasan ini sangat perlu dikuasai terutamanya murid-murid tingkatan 3. Jika anda mempunyai masalah untuk menjawab soalan ulasan, jangan risau. Kali ini, cikgu akan kongsikan 5 cara mudah untuk menjawab soalan ulasan ini. 5 cara mudah ini dikenali sebagai rumus ba, ta, su, si, rum. Cara pertama ialah, anda perlu mengenal pasti ba, iaitu bahan, pada penyataan soalan terlebih dahulu. Contoh perkataan yang merujuk kepada bahan pada penyataan soalan adalah seperti jadual, carta. Selain itu, graf, gambar, akhbar, poster, iklan dan statistik. Setelah mengetahui ba, anda hanya perlu menambahkan perkataan menunjukkan. Sebagai contoh, dalam sampel soalan ini, ba yang boleh ditulis ialah poster menunjukkan. Seterusnya, cara kedua pula, anda perlu mengenal pasti ta, iaitu tajuk. Biasanya, tajuk merupakan tema utama dalam soalan dan saiz tulisan lebih besar daripada yang lain. Anda mesti menyalin penuh tajuk dan menulisnya dengan huruf besar pada pangkal perkataan sahaja. Seterusnya, cara ketiga adalah mengenal pasti su, iaitu isi tersurat. Dalam soalan, semua maklumat konkret atau maklumat yang boleh dibaca ialah isi tersurat. Jika terlalu banyak maklumat, hanya gunakan 3 hingga 4 maklumat sahaja sebagai isi tersurat. Hal ini bagi mengelakkan anda terlebih patah perkataan. Dan pastikan, isi yang anda pilih boleh dikaitkan dengan idea lain yang sesuai dan relevan. Cara keempat pula ialah si, iaitu anda perlu memikirkan isi tersirat. Isi tersirat ialah idea lain yang relevan dengan isi tersurat. Idea lain ini boleh dikaitkan dari sudut seperti kebaikan, punca, cara, contoh. Contoh, jika anda pilih aktiviti ceramah sebagai isi tersurat, fikirkan kenapa perlunya ceramah. Cara terakhir ialah rum, iaitu rumus semula atau membuat kesimpulan. Anda boleh menghasilkan ayat kesimpulan dengan menggunakan struktur K, T, M, CAH. Maksudnya, ayat anda mengandungi perkataan kesimpulan, tema, mestilah, cadangan, agar dan harapan. Berikut merupakan gambaran bagi rangka jawapan yang akan anda hasilkan. Berikut pula merupakan gambaran cadangan jawapan bagi sampel soalan tersebut. Semoga 5 cara mudah yang cikgu kongsikan untuk menulis jawapan ulasan ini dapat membantu anda. Cikgu harap perkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.